Okey, Assalamualaikum. So hari ni saya ada pertandingan. Saya akan cuba jalan kaki daripada Impian 3 ke Setia City Mall. Ya, maksudnya saya kena daftar 9.45 kena sampai. Sekarang dah 8.43. Okay. Betul? Okey ah. Jalan kaki. Hey, hi, how are you? I'm going to Setia City Mall. I'm going to Setia City Mall. Walking. Walking? Yeah. That's so boring. Boring. It's okay, what? Oh, Hanif, thank you. Okay, so kita try jalan kaki. Sebab masa saya awal-awal pindah ni, saya dah tengok dah lokasi Setia City Mall. Waalaikumsalam Khalifah. Waalaikumsalam. Saya akan cuba berjalan kaki. So saya akan pusing kamera ni. Oi Ninja, waalaikumsalam. Weh, aku nak jalan kaki ni pergi Setia City Mall. Sebab hari ni ada pertandingan bowling sekolah PIBG, SKSA, SMKSA dengan PIBG, SMKSA. So nak jimat punya pasal jalan kaki lah. Hoi Ninja kau tu biasalah tu budak-budak mesti budak-budak sama ada budak KMM. Budak-budak ni. Aku dah jadi PIBG dah sekolah. Naik taraf lah. Boleh lah. Panas. Hey, morning. Let's go. I want to go to SEM. Try walking. Tapi very hot lah. Hazmi Salju. Cik. Mana tak ingat. Apalah kau dah nama dah tukar. Mana tak ingat bang. Azmi Salju lah, Pak Istahir lah, Nas Ahmad lah. Kita telah menggegar Azmi Salju. Aduh, mestilah ingat. Mana tak ingat bang. Woi, Arisa dah besar tu. Masa kau dukung dia. Sekarang dah 15 tahun dah. Baik kau datang rumah kita orang jumpa dia. Nanti Arisa pun 25 bulan nak masuk pertandingan lari lah, apalah. Lagi tinggi daripada Ainul lah. Manalah. Mari. Sekejap aku pusingkan kamera ni sekejap. Belanja korang perjalanan. Oi, Zainal Ahmad. Terima kasih singgah. So hari ni perjalanan dia adalah dari Impian 3 melalui jalan dalam dan akan ke SEM. Tak nampak lah. Itulah betul weh. Lama tak sembang. Macam-macam cerita dah. Macam-macam cerita. Kalau kau sembang aku nanti macam-macam rahsia negara. Dah pusing-pusing kamera lah. Belanja pemandangan lah. Asyik muka ni dah selalu tengok kan. Dah pusing-pusing lah. Macam mana pusing kamera ni? Dah main TikTok ni. Lupa lah. Pusing-pusing kamera sekejap. Okay. Ada. PBKL ada. PBKL ada. InsyaAllah ada datang. Sebab aku nak. PBKL. Untuk PBKL ni korang kena support lah.
berada Izzat Amir, sebab dia berjaya panggil M. Nasir dan Nasir Jani untuk berbincang tentang falsafah lagu dan lirik. So pukul dia pada event yang besar lah, pukul 5 petang di PBAKL, di Dewan dia lah, di pentas utama. Betul. Nanti cari aku lah. Nombor ada tak? Nombor aku ada je. 010-805-2717. Siapa nak cek pasal ke, nak cek gaduh ke, boleh call lah. Siapa nak ajak geng kutip sampah, boleh lah ajak. Dah lain lah, nombor aku dah lain lah, bukan yang 016 tu. Tapi kau google je vitamin.my, ada nombor aku, nombor Ainul, nombor kita orang semua ada dekat ni. Dekat apa ni? Aduh. Okey, so sekarang daripada rumah aku dekat ni. Okey, ni tadi impian 3. Okey, Cun. Okey, bagi yang baru join, ini adalah percubaan pertama untuk jalan kaki daripada impian 3. Kita akan lalu jalan dalam dan kita akan pergi ke Setia City Mall. Okey bang, terima kasih bang. Alhamdulillah ada kerja. Selamat. Nanti WhatsApp aku bang. Nombor tu ada tu, 010-805-2717. So ni saya belanja lah impian 5 kan. Impian 5 ni guard dia dah ada auto gate. Ni antara kat impian 5 ni ada rumah ni lah, semidi dan banglo. Macam impian 3 ni rumah teres je. Depan tu impian 8, dan kat sini dulu pernah banjir semua. Kau tengok macam ni cerah, elok kan. Tapi sebenarnya rezeki alam ni dah teruk dah. Tapi harga rumah tak turun kan. Sebab banjir tu sekali-sekala. Tapi kat sini pernah banjir lah. Tengah banjir dan memang teruk lah banjir dia. Banjir teruk sini. Jangan main-main tu. Sekejap. Kita share dulu. Mari. Ada nak cari ni ya. Memang panas pagi ni, memang panas. Okey, kita nak share jap ni dekat ni. Share dulu. Apa bunyi apa ni? Apa bunyi apa ni? Okey, tu dah masuk dah vitamin.my. So ni percubaan jalan kaki. So hari ni kita orang ada bowling. So sebenarnya saya pun nak cubalah jalan kaki ni. Sambil bawa orang tengok tempat-tempat yang banjir ni kan.
So nanti video ni download, apa download ambil kat YouTube sebagai kenangan terindah. Sebab saya pun masa awal pindah dekat sini dah tengok dah SEM tu. Oh menarik kan. Cuma kita nak cuba try jalan kaki ikut jalan dalam. So maksudnya dari ni dah 10 minit dah jalan. Oh lagi juga daripada Taman Impian 3 tu, tengah tu, sampai ke sini dah 10 minit. Tengok agak-agak boleh sampai awal tak. So belanja pemandangan yang indah. Sonok ni, setia alam ni antara yang saya suka lah. Dia ni memang very tempat yang friendly. Jalan kaki ni memang friendly. Sebab pagi tadi pun dah jalan sini. Jadi bila dah jalan sini, sonok lah. Dia senang. Cuma yang tak sonok tu semalam ada beberapa gangster kan, Jeng ni diorang ada kat sini. Jadi kita orang ni tak reti sangat. Boleh tahan tak gang-gang ni kan. Kalau silap gaya gang, kena koja nanti. Okay, ni antara satu benda yang inilah benda yang tengah payah sikit. Sebab kita kena cross jalan besar. Jalan besar tu dia ada dua pilihan. Sama ada kita nak ikut jalan biasa ataupun kita ikut jejantas. Tapi saya nak tengok jalan yang kat Tasik tu. So kita akan masuk Tasik, jalan dalam. Okay, kita akan cuba masuk jalan Tasik dalam untuk memerhatikan apakah okay, kita akan cuba jalan dalam lah. Okay, tu nampak dia jalan besar tu. Okay, ni jalan nak ke SEM lah. Kat sini dah mula mencabar. Maksudnya dah 10. Maksudnya daripada taman saya ke sini, dia kalau jalan kaki boleh 10 minit dah. Cuba je kita akan menghadapi hiruk pikuk bila kita sampai kat sana je. So saya akan cuba masuk jalan dalam, jalan Tasik ni. Sebab tengok hari tu Tasik ni jalan dia dah buka. Saya belanja lah pemandangan. Oh dah 530 like dah. Terima kasih. Love. Ni dah lama tak live ni. Saja-saja je. Selalu live masa banjir je. So ni nak buat video projek ni untuk video kenangan jalan kaki ke SEM. Macam wife kata tadi dia nak tolong hantar, tapi tak apalah. Dia pun perut dah makin membesar. Alamak, jalan mati ke ni? Oh tak boleh, jalan mati. Okay, ke sini. Taman Central Park ni syok lah. Memang ramai lah. Masa awal-awal pindah tu memang kagum lah Central Park ni. Ada orang kungfu lah, apa semua ada. Oh boleh tu ke sana. Dekat kot. Okey, maksudnya jalan tu dah buka. Yang taman baru tu. Nampak tu kan. Boleh ikut sana pun boleh kan. Tapi saya perasan untuk ke City Mall kita kena ikut jalan dalam ni. Atau kita kena pergi laman baru ni. Atau kita akan naik jejantas lah. Kita akan jumpa jejantas. Saya rasa dah buka dah ni jalan baru ni. Okey. Wah, siapa? Ada rumah nak jual lah situ. Boleh lah korang, siapa pencinta Tasik dan jalan kaki, taman baru pun dah buka.
Dia dah lebih ke tu Siti Timur depan tu je. So, kita akan ke sana. Penat. Wah. Tu pun nak siap dah ni. Ini nampak lagi best gila ni. Dia akan menghadap taman baru impian tak indah 9X tau. Rumah dia siap ada tu lagi. Tak boleh lalu lah. Macam mana lalu lah. Tak boleh lalu lagi. Ke boleh je. Taman baru cuba lah. So ni baru nak siap ni. Sebenarnya tak lalu lagi. Tapi dia cantik lah area taman baru ni. Kang takut tarik keluar pula ni. Memang rumah pun tengah nak buat. So kita akan ke FM sana, target. Ni pun dah dalam hampir 20 minit. Cantik shoot. Taman baru ni. Agak-agak boleh keluar lah. Tapi nampak persampahan ni memang tak boleh belah lah. So belanja korang lah pemandangan yang indah. Lagi permai. Tempat dah baru dah lawa lah. Maksudnya dia tak buka penuh lagi lah. So nanti orang yang taman ni dia akan menikmati tasik ni. Tapi tasik ni pun kalau banjir memang selai bulan lah. Sebab tak pelik. Patutnya air banyak kat sini. Tu dah ada orang berjalan sini dah. Yang lawa gila lah tempat baru ni. Jalan dia semua. Ada orang jogging. Ada. Masuk. Dia ada dia punya mini stadium dia. Tempat duduk. Masa ni saya bagi tip lah jalan kaki ke SEM. Nanti kita akan naik orkestra Teres. Abang Azhar pun join. Apa nak cuba. Main piano pun ada. Guring. Saya dengar replika piano besi ni. Abang Azhar, petang ni saya kena pergi bowling kejap. Bowling PIBG. Petang ni jumpa petang ni. Tu bos Pawai Setiap Alam pun ada masuk live. Ni saya belanja dah. Nak apa? Ada taman baru ni lawa betul ni. Ni setiap apa ni tak tahu. Rumah pun dah ada dah jual. Ni yang dia dah buka. Ini pun dah ada dah perumahan sini. Atau sini dah buka. Perumahan dia pun dah siap. Dah boleh beli dah rumah pun sini lah. Tak boleh air kolam ni. Boleh banjir tapi memang cantik lah. So kita akan ke City Mall. Kita akan lalu jalan depan tu. Kita akan ambil jejantas. Jejantas tu dan kita akan sampai ke tu Top Glove. Maksudnya sekarang ni saya dah ambil 20 minit. Hopefully perut kempis lah. Memang tujuan pun satu buat nak banyakkan berjalan. Perut heart shape. Cantik lah ni.
Kita ambil gambar dulu. Wah. Belanja gambar dulu, dah sampai sini dah. Maksudnya dah 20 minit. Memang tempat dia cantik lah. Dah berpeluh lah ni. Tu ada mandolin. Dah berpeluh-peluh lah. Wah, ada orang dah masuk dah main rumah ni. Cantik gila lah. Okey, ini dah, kita dah sampai tempat yang kita tujui. So kita akan mana je jantas tu? Hilang dah. Tu. Kita akan naik je jantas tu. Mami. Right. Ni antara tempat yang sungai yang best lah. So kita akan sambung jalan lagi. Dan kita akan pergi ke je jantas tu. Nampak agak lama lah. Sebab kalau ikutkan yang paling dekat, lalu atas ni. Lalu kat jalan besar. Tapi jalan besar tu dia bahayalah. Dia lalu kena pergi kat area saya tu. Memang lagi cepat sampai lah. Cuma kau kena lalu naik bukit tu dan lalu jalan tu. Jadi tak berapa selamat. Jadi kita nak cuba naik ni pun ada sungai agak ni. Kita akan cuba naik di jantas. Okey, mari. Wah, top glove. Ni ada taman mainan ni. Jauh je. Ini pun dah 20 minit saja nak ke je jantas tu. Hutan juga ni nak ke je jantas di alam ni. Kalau pergi Setia City Convention mungkin okey lah. Tapi tak apa, Stage Timur besar. Dah sampai dah tu. Bantu je. Nak ke bowling, so tapi depan dia ada sungai. Tu ada ikan. Memang cantik lah. Ni Setia ni memang suka sungai. Setia, sungai. Sungai, Setia. Kan? Itulah stay. So kita akan cuba menaiki je jantas tu. Dan Cikgu Zan, thank you yang join. Dah 1,000 dah. Tu ada ni. Ada ikan tak? Sungai ni bersih ni. Ni pertemuan antara. Not bad lah ni. Tak adalah kotor sangat. Sebab tak ramai orang lagi. Tapi kalau dah start buang sampah, memang gedebuk lah. Tu dia. Angin sedap. Dia tak banyak pokok lagi. Lawa betul ni rumah ni. Cantik gila. Abang Roslan Bandaraya. Ya, terima kasih. Ambil gambar. Di manakah anda berada? Kita nak jalan kaki pergi ke SEM. So pagi ni ada pertandingan bowling. So janji 8.45. 9.45 kena sampai lah. Memang kita try jalan melihat pemandangan yang indah.
Dan sambil tu untuk usaha-usaha murni untuk mengecikkan perut. Disebabkan keperutan. Jadi kita kena teruskan perjalanan mengecikkan perut. Macam mana nak ke sana? Tak boleh Alamak. Oh, boleh tu depan tu. Aduh. Jentas tu lah nak target tu. Pakcik tu steady je jogging. Kita tengok boleh tembus tak? Kalau tak ditembus ni silap air bulan ni. Ini kan tempat gas tu. Laluan pipe gas tu. Silap air bulan tu. Panas tu. Ya, terima kasih Rashidah Kak Hajar. Set cantik kurus. Ada tak? Wah, kita dah sampai ke hujung ni. Cuma saya nak tengok boleh keluar tak? Takkan tak boleh keluar tak? Kita nak jalan kaki ni. Ada kot depan tu kot. Oh, tapi dah 2 orang duduk dah ni. Tu boleh? Ya. Semasa kita akan berdoa kat sini. Dan kita akan naik jentas pertama. Okay, sikit je lagi. Okay, kita akan naik ke jentas. Maksudnya dah 9.10. Kita dah dalam 20 setengah jam lah jalan kaki ni. Lagi juga aku jalan setengah jam ni. Ni pun nak naik jantas lagi. Meninggal ni. Oh, dia dah sampai dah Setia City. Ni kawasan baru. Dah sampai dah Setia City. Wah, cantik juga area ni. Ambil gambar dah untuk menikmati. Ni kan area ni. Area laluan gas. Takut aku. Menarik juga jalan kaki So daripada impian 3 ke sini saja pun dah setengah jam. So kita akan naik tangga untuk menguji kekuatan minda. Lepas ni boleh lah breakfast SEM. Betul-betul. Kita kena berani untuk berjalan kaki sebab memang tempat dia sangat indah. Lagi permai. Wah. Dia ada jalan ni. Ni tangga penat Misi menguruskan perut, mengempeskan perut. Siapa nak beli ni boleh ke vitamin.my. Naik tangga tu. Halo kakak. First time aku naik ni Cuba tanya, korang pernah naik sini tak? Lawa gila lah. First time pun naik ni. Boleh tengok kota raya. Setia City Mall depan tu je. Layan juga atau dia pergi taksik. Betul-betul. Jomlah kita jalan-jalan layang. Sebab ada orang mancing. Aduh, tak boleh benar. Ada orang. Di
kalau di saat kita kata ni kan, ada juga orang menjala depan SCM ni. Ada orang menjala tu ah. Aduh. Memang terbaik lah. Oh, okey lah. Ini memang pengalaman ni. Naik di jantas. Oh. Panas. Wah, menarik juga ni. Wah, menarik lah. Ya, tolong tengok kunci kereta ada tak kat rumah. Kalau tak ada kan, kena patah balik. Aduh. Kalau terambil kunci kereta, dah, sudah satu hal. So, berjaya lah. Kita berjalan kaki ke SCM. Wah, lama. Wah, saya ada orang ni pagi-pagi. Vitamin D lama tak dapat . Oh, ya ke? Dek, jalan PSCM ikut NIH pula. Lintas Jejantah Santai. Oh, okey, boleh. Oh, cuma nak ke situ kena ni lah, puan. Nak kena try apa? Alah, benda tu sahabat tu. Betul. Wah, bila kau jalan kaki ada orang. Ui, lawa agak ni . First time aku jalan kaki. Boleh lah buat aktiviti sekolah. Oh. Aduh. Kat Europe kan. Wah, itulah. LA. Los Angeles. Okey lah, dia maksudnya kalau Malaysia ni, kalau cantik ni memang okey je. So, kita akan tak payah naik jantan lah. Okey, dah sampai dah. Alah, saya pakai ni je. Chicken je. Oh, ni bus free. SMK kan. Ada siapa yang nak naik bus free lah. Wah, macam kat LA kau. LA macam ni lah. Kunci ada. Okey, jut. Okey. Tadi dah ni. Wah, akhirnya berjaya juga. Okey, dah berhenti. Yeay, dah sampai. Alamak. Tapi di saat kau kata cantik macam Europe, ada je persampahan ni lah. Itulah. Dia kalau tak buang sampah tu dah okey lah. Wah, tak sangka lah. Daripada sana tu kita sampai sini. So dalam, kalau ikut dekat jam 9.17 40 minit. Setengah jam jugalah. Oh, kira je dalam 40 minit lah. Betul lah, ikut kata tu kan. 40 minit sampai lah jalan kaki. Saya gerak tadi 8.43, 8.45. Okay, sempat lah nak main ni jap. Saya nak tunggu guru besar ni. Kita main dulu kat sini kan. Berpeluh-peluh ni. Wah.
Panas dah berpeluh dah. So okey, berjaya juga. Sampai juga aku kat sini So kita akan masuk. Jauh lagi. Yang Bukit Bintang tu jauh tu. Bukit Bintang tu dalam lebih kurang lah kot. Ni pun 40 minit juga. Cumanya sini kita dah biasa kot. Bukit Bintang mungkin kat sejam juga lah. 30 minit. Tapi sini nampak lebih relax kot. Sebab kereta tak banyak. Dah kita, lepas tu baru sarapan. Okey, sampai dah. Wah, sampai dah. Good for skin. Macam itulah. Good for skin. Macam itulah. Okey lah kan. Hitam sudah. Okey lah. Total perjalanan dalam boleh kata lebih kurang 40 hingga 45 minit. Kalau jalan kaki daripada sini ke Setia Alam lah. Tapi jalan laju lah. Kalau jalan santai dengan anak-anak mau sejam kat lah. Cubalah jalan kaki. Dia punya perjalanan tu pun tak ada kereta yang laju-laju. Tak ada yang ni sebab yang seronoknya jalan ni lah saya cakap. Setia ni memang tempat dia best. Okey, dah sampai dah. Cuma nak masuk je tak boleh. Tak tahu boleh masuk ke tak. Tak boleh masuk lagi kan. Ke boleh dah. Okey, tak boleh masuk lagi. Semua tengah bersihkan. So, kalau nak pergi bowling macam mana Dia cakap apa ni? Itu apa? Tu ada orang buah makan ikan. Wah. So masih tak boleh masuk lagi. Okey lah, 40 kalau untuk yang daripada Impian 3 jalan-jalan kaki tu 45 minit sampai lah. Kalau bawa family daripada Impian 3 tu boleh sejam lebih tu sampai lah. Tapi jangan fikir anak tu penat ke tak. Fikir masa jalan ni ambil masa untuk detox. Untuk detox gadget. So maksudnya jangan kita je pegang phone untuk keselamatan. Tapi kita ni lah. Tapi dalam masa yang sama kita juga sembang dengan anak-anak. Ambil masa sembang. Tak buka lagi ni. Itulah kalau Ayolah mau pergi bowling. Bowling? Bowling? Bowling mana mau masuk? Level 2. Macam mana mau pergi? Tak apalah, tunggulah. Ni buka pukul berapa? Sikit jam Okey. Sudah makan? Sudah. Tadi saya jalan kaki tadi. Dari sana. Saja-sajalah pagi jalan. Biasalah. Panas mestilah. Kalau tak panas nanti kan banjir pula. Try saya first time jalan kaki. Kalau selalu naik kereta je. Mana kereta parking? Tak ada. Ni jalan kaki. Dari rumah.
Sini pusing. Saya sini tu dari jalan kaki masuk tu jantas tu depan. Tu sampai lah, sudah sampai dalam 40 minit lah. Okey lah. Exercise lah. Exercise lah, pandai lah you. Ni kasih pro, kasih kempis lah. Sakit. Sakit. Tak ada, biasa dah. Kadang-kadang kena jalan kaki banyak. Sistem 9:30 buka lah. 9:30 buka. Okey, so kita tunggu 9:30. Oi, ada 2 gifter Dia ada bagi hadiah ke? Tak ada lah. So, okey. Abang guide kata 9:30. So kita tunggu dululah. Saya sudah pergi sini lama tapi tak pernah jalan kaki. Pangkal. Itulah, saya try jalan kaki lah. Ni ada bowling nanti, ada bowling. Ada bowling. Nak makan? Makan sudah pagi. Ada sikit lah makan itu semalam punya lauk. Okey lah, sono okey lah jalan. Pagi-pagi jalan bagus. Cuma dia kalau tengah hari mau jalan, dia boleh meninggal lah. Pagi okey, pagi matahari okey. Lagi sudah perut sudah naik, berat sudah naik, kena banyak jalan. Ayo. Berapa anak? Saya 3. 3 anak. 3. Baguslah. Boleh lah sikit-sikit. Boleh lah sikit-sikit jalan kaki bang. Aduh. Wah, lama ni. Sini pagi apa yang kedai sudah buka? Breakfast. Atas Sudah lah. Semua nenek aku semua kedai tu. 9:30 lah. So you mau masuk, you kena tunggu ni buka lah. Siapa buka dalam? Sini every same time 9:30. 9:30 lah. South tu 8:40 buka. Oh, South tu dah buka dah. South tu buka. Oh, okey. Pintu South dah buka. Mekna, jaga komen sikit Mekna. 2.9. Ayolah, kita nak tunggu ni buka kan. Tu. Wah, pukul 10 Dia nak pergi bowling ni. Pukul 10 start. Aduh, Sir Zack. Thank you join. Walaupun sekejap. Ni kita tak buka lagi. Mana buka lagi? Jaga bayar. Lepas. Boleh je buka. Tadi boleh ni tak bowling? Boleh. Okey, dah berjaya masuk ke SEM setelah buka oleh tour guide. Alright, kita dah boleh masuk, so kita akan naik ke bowling. Dah sejuk dah. Sebab kata Cik Razif tadi panas kan. Ni dah sejuk dah. So bolehlah kita ke bowling. McDonald pun dah start buka. Wah, agak semua pakai style. Semua orang masuk kerja. Sejuk gila daripada jalan. Sejuk awal buka mall. Betul lah. Ini jalan kaki Along. Daripada rumah jalan kaki ke City Mall dalam 45 minit lah sampai lah. Tapi hari ni ada bowling. Okay lah, tadi dah belanja jalan kaki ke. So muka dah berpeluh-peluh.
dah mula kehitaman. So hari ni ada bowling. So kita akan ke tempat bowling. Bowling pendaftaran 9.45. So kita terus pukul 10 dah terus main. So kita akan ke tempat bowling. Oh, so live ni pun dah dalam hampir sejam lah. Sebab tadi saya on live rasa pukul 9.43. So kita akan ke area bowling. Memang okeylah, berjaya lah. Wish list Semalam duduk kat Setiap Alam ni adalah jalan kaki dari rumah ke SEM. Ramai dah orang kat sini lah. Ada je yang dah masuk lah. Tengok wayang kot. Ada je yang dah awal. So kita akan ke tempat bowling. Breakfast pun dah buka. Rasa food arena ni. Dah sampai dah. Okey, jom. Dah boleh masuk 9.30. Kita akan ke tempat bowling tengok apa yang terjadi. Push, dah sampai dah. Ini tim cikgu ni kot. Tim cikgu dah sampai dah lagi awal punya. Dah sampai dah. Tu dah buka dah. Di sekolah ke di PDK? PIBG. Di sekolah. Ni tim mana? Ada dua tim. Ada dua tim ni. Kita orang ni PDK. PDK apa? Sarjana utama. Oh, ya ke? Kami tim sekolah OKU sekolah juga. Sarjana utama? Ya. Hari ni kita ada SMK Setiap Alam, SK Setiap Alam, PIBG SK Setiap Alam, PIBG SMK Setiap Alam. Oh, ni sejauh utama. Tengah live TikTok ni. Oh ya. Kami masuk TikTok ni. Masuk TikTok lah. Jap belanja. Sebab hari ni saya live TikTok dari rumah. Ya, tadi ada satu cikgu tu dia kata dia daripada sekolah Setiap Alam. Oh, dah ada Ada cikgu sampai dah? Tim rasa tim tu. Oh, ada dah. Sarjana utama. Awal lah, patutlah kan. Kita orang memang relax lah. Kita orang dekat. Diorang Sarjana. Oh, kena awal lah. Sama. Oh, tu lah. Saya pun ni juga. Tapi tadi jalan kaki di rumah. Jalan kaki je? Boleh lah 45 minit. Sekolah sarjana. Sama pula salah waktu. Kalau tu cikgu Prani sampai dah. Ini dia ramai. Kami ni. Oh, patutlah. Ni tak ada bos. Jiran ni. Siap. Alhamdulillah okey lah. Oh, berjaya. Jaya ya. Jalan kaki ni. Terbaik. Tak mampu jalan kaki mana. Main untuk apa? Ni. PIBG mana? SMK. Aku PIBG SK. Betul dah tu. Dah tunggu juga ya. Itulah. Ni Dayu sampai dah. Mana? Thank you. Okey, Puan Ayu dah sampai dah. Hadiah sampai dah. Okey, baju dah sampai. Boleh tahan juga. Lalu area baru tu. Cantik lah. Mana Muzika? Muzika tu kan. Yelah. Doktor ni pun SMK kan. Doktor tanah kan. Oh, Ni doktor tanah dah. siap pakai. Nice ya.
Oh, nice. Simple. Simple design ni. Sebab kita pun tak tahu nak pakai apa. Memang represent Selangor. Nampak? Represent Selangor. Betul? Kita Selangor player. Selangor player. XSKSA. Sekejap, bagi diorang Dr. Tanah sekejap. Dah lah kita tak nak working together kan. Hantar kat diorang Zairul semua. Hari ni diorang kata seorang sakit kaki lah, seorang Siapa gastrik. pula? Zairul gastrik. Lepas tu Asnida demam lah. Okay lah, good lah. Diorang kan Linda dah injured. Ya, jatuh kan. Aduh. Dia bengkak tangan dia kata. Kalau Zairul dengan Asmidar, okey lah. Dia orang kan pandai. Itulah. Kita je ratu nampak. Kita main ni lah. Tapi I try tau. Hari ni I try ni doktor. I try walk from home. Infantry. So you walk in please. So nak dapat spare minute. No. Itu the wish list. Bila pindah Setia Alam. Okay lah, around 45 minutes from infantry. Tapi panas. I tu nak buat macam mana? Ask me, I won't do that. Tapi quite okay lah. Dia punya environment okay Tapi lah. kan selalu I nampak you jalan-jalan. Memang lah. Betul lah. How are you? Berani can bayar cash Okay lah, nanti I bayar. Oh, korang belum boleh bayar lagi Belum. I sorang je. Okay lah, nice view. Dah tu very friendly lah sini. Setia Alam friendly lah. First time pindah. I 2022. Oh, okay. I'm already here since 2007. Masa tu mall-mall. Je Jantas dah naik belum? Je Jantas mana satu? Yang kita punya ni. Masa tu dah. Akak kita tanya dia extra tak? Kata nanti lah. Sebab dia orang 15. Kita 12. So semua cikgu-cikgu dah sampai. Cikgu sarjana utama baru dia. Baru siap. Cantik akak suka warna white. Sebenarnya akak suka white. Akak ada. Tak, ni korang T-shirt kita pun dah sampai. ni baju petakbir sebenarnya. Ini besar baju ni kan. Malam tadi kan dari akak nampak nak penting nak jahit biasa nak aku kan. Vienna. Kan jahit tangan sampai pukul 12 malam. Ni Wah, dah sampai dah. nak kena otter pasal Ini kita punya besar sangat. PK1 dekat SMK. Wah, cikgu. Fikir satu. PK1. Otter nampak dia jangan pelik dah baju akak. Bukan. Dia macam design. Kan kita apa-apa kita pakai. Ya, orang tak nak kata benda tu pelik kan. Sebab design macam-macam. Jahit lah Itulah baju. baju suami tu orang kata dia okey tu. Apa korang pakai je? Ya, betul. Kita tak payah risau-risau. Orang nak pakai tudung sengit ke apa ini ke, dia punya design, dia punya style. Dia dah jadi style. Dia dah jadi style. Tak So, boleh kata tu. PIBGSK. Nah, Baru pergi. Tapi kan kita kan bergaduh. YDP kan? Mana boleh YDP? YDP cik salam Siapa yang lagi. gaduh? Siapa yang gaduh? Tarik tu gaduh. Marah Remember kita tarik serentak. Yelah. Kan same day AJ. Same day. My wife, so I pergi awal. Lepas tu sempat nyanyi negaraku dekat SMK. Lepas tu pergi sana. Tapi ingat tak, I lepas sini I pergi sana. Baru usul. Ingat tak saya pergi? Iyalah memang lah. kita dah habis. Kita dah Betul. habis. My wife pergi, dia dah habis. Lepas tu dia pergi tengok kita tak habis lagi. Because mine last year kan. So I thought lah dah 10 tahun dekat sana. AJ Nak rasa yang SMK lah pula. So like 7-10 years dekat sana dah. Wow. 7 years saya ingat kan nak handle semua macam nak say bye-bye semua kan. Tiba-tiba clash. So clash okay lah I datang sini. Because important kat sini sebab anak 3 orang boleh datang sini. Oh, okey lah. Apa lah I handle macam tu je lah kan. Sebelum tu nak cakap bye-bye. Group semua suruh cakap bye-bye. So I told my husband kalau dah sana tak habis lagi maybe awak join lah kan. I nak tengok juga lah kan. Panas. Kita message dia orang kata belum baru usul. Okey lah. Betul. Panas. Orang meeting lama-lama sangat. Ui, panas. Yang penting sebenarnya cari idea untuk kebaikan budak-budak. Itu je tak payah gaduh. Memang pun. Tak payah Because gaduh. dia bukan usul. Because dia punya
dia previous punya problem tu tak settle. Pun kita normally kan sebelum AGM kan kita dah baca. Betul. So usul pun kita dah baca, kita dah settle dah semua. Tapi why you have to read everything? That's Ya, tak perlu baca. Pasal kita dah tu. Bowling. Tu anak akak tengok. Oh, okay. Ni doktor tengok. This from Musica, music. Sekejap. Tu naik sini. From Impian 3, Cross the pergi Central Park. Lalu Musica. Pergi Jantas. so become this way So come this way. Okay, tu yang selamat lah. Yelah. Kalau yang on the road tu jangan bahaya. I pun tak advise. Tapi enjoy. I suggest nanti nak bawa anak-anak lah try jalan. Detox gadget. Yalah, kalau seorang mungkin tak enjoy berapa lah. Kalau ramai-ramai okey lah, kita sembang-sembang, kita fun-fun kan. Masa tu lah nak dengar dia punya problem. Masa tu lah dia nak cerita all the school stuff, all the... Incoming call. Itulah. Dia semua boleh siap. Okey. Okey, itu saja untuk ini. So video ni kita boleh tengok kat YouTube lah. Alright, okey, bye bye.